Assalamualaikum semua. Okey, di sini saya ingin mempromosikan portal Pusat Internet Kampung Bukit Tiu. Okey, dalam ni kita ada semua maklumat berkaitan Pusat Internet Komuniti. Setiap bulan kita ada program bengkel ataupun kelas ICT yang kita adakan setiap bulan. Okey, kat sini kita boleh tengok waktu operasi setiap hari kecuali ditutup pada cuti umum. Okey, perkhidmatan yang disediakan di Pusat Internet Komuniti, kita ada perkhidmatan untuk percetakan, printing, fotokopi, laminate, kemudahan internet dan komputer, kelas-kelas latihan ICT, bengkel dan lain-lain lagi. Okey, kita ada pembukaan untuk pendaftaran ahli. Okey, kejuruan keahlian ni kita adakan sebanyak RM5 sahaja. Okey. Okey, dekat sini kita boleh lagi lihat kita ada maklumat setempat. Okey. Maklumat komuniti ni kita boleh tengok kat sini. Kita ada banyak info-info yang berkaitan dengan Pusat Internet Komuniti dan juga berkaitan dengan keadaan komuniti di Macang. Okey. Sini kita ada sertakan juga jadual aktiviti yang kita dah buat setiap bulan ya. Okey, kita akan update setiap bulan untuk mempromosikan program-program yang telah kita adakan dan akan kita adakan. Okey, seterusnya. Okey, selain itu juga kita adakan keusahawanan bagi usahawan komuniti yang berada di sekitar Macang. Okey, dekat sini kita boleh tengok berbagai jenis usahawan yang ada yang aktif ya. Okey. Kat sini kita boleh tengok dia punya apa perkhidmatan produk yang dijual oleh usahawan tersebut ya. Okey. Macam-macam jenis makanan yang ada dekat Macang ni. Memang terkenal dengan makanan lah. Okey, produk tempatan pun ada banyak dekat Macang ni ya. Okey, macam contohnya makan laksa, Oishi Oden, apa cikgu, ni perkhidmatan cuci rambut pun ada, Laila Klinik Rambut Muslimah dan macam-macam lagi ya. Okey, sesiapa yang ingin melayari portal ni bolehlah terus klik kepada kampungbukittiu.pjk.com.my ya. Okey, yang ini pula kita punya Facebook rasmi Pusat Internet Komuniti Bukit Tiu. Okey, dekat sini kita punya ada nyatakan kita punya info dan maklumat yang berkaitan dengan pusat internet. Okey. Kat sini kita akan update setiap hari dari semasa ke semasa berkaitan dengan info dan maklumat yang bermanfaat untuk semua. Contohnya kita ada punya video-video pendek untuk pendidikan, untuk ICT dan maklumat yang berkaitan info semasa. Okey, kat sini kita boleh lihat lah kita punya ni video-video pendek ya. Okey, kita punya Facebook rasmi ni Pusat Internet PIK Macang. Okey, kat sini kita boleh tengok lah apa yang berkaitan info-info yang berkaitan. Saya bolehlah add Facebook PIK Macang ya. Okey, untuk maklumat terbaru ni kita adakan tuition ya. E-tuition setiap bulan lah. Okey, yang terbaru ni untuk bulan September 2021 ini. Okey, ini kita terbuka untuk pelajar bagi tahun 4, 5 dan 6 dan juga pelajar tingkatan 3, 4 dan 5 ya. Okey, dekat sini kita ada nyatakanlah jika ada yang berminat tu boleh buka FB kita dan boleh tahu maklumat detail, terus je WhatsApp ke
nombor yang tertera ya. Okey, kita adakan promosi untuk yuran dengan harga yuran promosi bagi pelajar-pelajar yang terlibat ya. Okey, itu sahaja ya untuk maklumat pusat internet komuniti Bukit Tiu. Nanti kita berjumpa lagi untuk video yang seterusnya. Terima kasih.